Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Adin Fitrisyah binti Khairul Ahmad daripada Unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan persembahan tentang bagaimana pembaharuan ekonomi dasar pintu terbuka serta gabungan unit antara komunisme dan pasaran bebas telah mengubah China daripada negara yang miskin kepada gergasi ekonomi dunia. Bayangkan kita kembali pada tahun 1975. Pada tahun itu terdapat sebuah negara yang majoriti rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Industri belum maju, ekonominya perlahan dan tertutup daripada dunia luar. Namun hari ini negara tersebut merupakan kuasa ekonomi kedua terbesar dunia. Negara itu ialah negara China. Transformasi besar ini bermula pada tahun 1978 di bawah kepimpinan seorang tokoh reformis iaitu Deng Xiaoping. Sebelum tahun 1978, China mengamalkan sistem ekonomi berasaskan komunisme sepenuhnya di bawah kepimpinan Mao Zedong. Semua tanah, kilang dan perusahaan dimiliki oleh kerajaan. Rakyat tidak dibenarkan sama sekali memiliki perniagaan secara bebas. Harga barang ditentukan oleh kerajaan dan bukannya pasaran. Akibatnya, ekonomi menjadi kurang efisien. Tambahan pula, revolusi kebudayaan antara tahun 1966 hingga 1976 telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Sistem pendidikan juga terganggu, golongan profesional dan intelektual ditekan. Produktiviti negara pun merosot. Pada tahun 1978, PDNK per kapita China hanyalah sekitar $156 Amerika Syarikat setahun. Lebih 80% penduduk tinggal di luar bandar dan bergantung kepada pertanian tradisional. China ketika itu jauh ketinggalan berbanding Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat. Persoalannya, bagaimana sebuah negara dengan keadaan sebegitu mampu bangkit dalam kurang daripada 40 tahun? Pada tahun 1978, Deng Xiaoping memperkenalkan dasar yang dikenali sebagai Reform and Opening Policy. Beliau tidak menghapuskan sistem komunisme sepenuhnya. Sebaliknya, beliau memperkenalkan perubahan secara berperingkat dan pragmatik. Of a fresh flow of commerce, ideas and people which will benefit both our countries. A new beginning in US-China relations. Beliau juga pernah berkata, tidak kira kucing hitam ataupun putih asalkan ia menangkap tikus. Maksudnya di sini, apa sahaja sistem boleh digunakan selagi ia membawa kepada kemajuan ekonomi. Baiklah, kita pergi kepada pembaharuan pertanian yang pertama. China memperkenalkan sistem tanggungjawab isi rumah, iaitu petani dibenarkan mengusahakan tanah dan menjual lebihan hasil mereka di pasaran terbuka. Hasilnya, pengeluaran pertanian meningkat dengan ketara pada awal 1980-an. Kita pergi kepada zon ekonomi khas. Beberapa kawasan seperti Shenzhen dijadikan zon ekonomi khas. Di kawasan ini, cukai lebih rendah, undang-undang lebih fleksibel dan pelabur asing digalakkan masuk. Shenzhen yang asalnya hanyalah kampung nelayan kecil berubah menjadi bandar metropolitan moden dalam beberapa dekad sahaja. Ketiga, kita pergi kepada pelabuhan asing. China membuka pintu pelabuhan langsung asing atau FID. Syarikat antarabangsa mula membuka kilang di China kerana kos buruh yang rendah dan tenaga kerja yang ramai. Ini menjadikan China sebagai pusat pembuatan dunia. Baiklah, kita pergi kepada ekonomi sosialis pasaran. China tidak menjadi negara kapitalis sepenuhnya. Mereka memperkenalkan konsep ekonomi sosialis pasaran, iaitu dalam sistem ini
Parti Komunis kekal memerintah. Sektor strategik seperti tenaga dan perbankan dikawal oleh kerajaan. Namun, sektor swasta dibenarkan berkembang. Gabungan ini membolehkan China menikmati pertumbuhan pasaran bebas tanpa kehilangan kawalan politik. Model ini unik kerana ia tidak meniru sepenuhnya Barat tetapi menyesuaikan sistem mengikut acuan sendiri. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kesan pembaharuan. Kesan pembaharuan ini sangat besar dan boleh dilihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. China mencatat pertumbuhan purata sekitar 9 hingga 10% setahun selama lebih daripada 3 dekad. KDNK China juga meningkat daripada ekonomi yang kecil pada tahun 1978 kepada antara yang terbesar dunia pada hari ini. Kita pergi kepada pengurangan kemiskinan pula. Menurut data Bank Dunia, lebih 800 juta rakyat China berjaya keluar daripada kemiskinan sejak pembaharuan bermula. Ini merupakan pengurangan kemiskinan terbesar dalam sejarah moden. Selain itu, kita juga pergi kepada perindustrian. China menjadi kilang dunia iaitu banyak produk elektronik, tekstil dan barangan pengguna global dihasilkan di China. Selain itu, kita juga boleh lihat kepada penyertaan WTO iaitu pada tahun 2001, China menyertai World Trade Organization iaitu langkah ini membuka pasaran China secara rasmi kepada perdagangan global dan mempercepatkan integrasi ekonomi antarabangsa. Seterusnya, kita pergi kepada China sebagai kuasa ekonomi global. Hari ini, China merupakan kuasa ekonomi kedua yang terbesar dunia. China juga melancarkan inisiatif global seperti Belt and Road Initiative. China juga melancarkan inisiatif global seperti Belt and Road Initiative pada tahun 2013. Iaitu melalui projek ini, China melabur dalam pembinaan pelabuhan iaitu landasan kereta api dan infrastruktur di lebih daripada 140 negara. Langkah ini bukan sahaja mengukuhkan perdagangan, malah meningkatkan pengaruh geopolitik China di peringkat antarabangsa. Baiklah, sekarang kita pergi kepada cabaran masa depan. Walaupun berjaya, China juga berdepan dengan beberapa cabaran. Antaranya, ketegangan perdagangan dengan Amerika Syarikat. Selain itu juga penuaan populasi dan juga pencemaran alam sekitar. Mereka juga mempunyai cabaran jurang kaya dan miskin. Ini menunjukkan bahawa pertumbuhan pesat turut membawa kepada cabaran yang lebih kompleks. Sebagai kesimpulan, transformasi China bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia ialah hasil kepimpinan yang strategik. Selain itu, pembaharuan yang berperingkat dan keberanian membuka ekonomi. Seterusnya, gabungan sistem yang unik. China membuktikan bahawa dasar ekonomi yang tepat dan kepimpinan yang berwawasan mampu mengubah nasib sebuah negara dalam tempoh satu generasi. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih.